Saya first time ni duduk atas kerusi konti ni seorang-seorang hari ni. Semenjak Bella dengan diorang bertiga, Bella pun dapat rasa macam lebih enjoy. Tak ada rasa macam tertekan. Tulis Bella kaki enjoy. Ayam masak kicap. Bangun 5:45 pagi tadi atas sepatu. Itu love language saya lah sebenarnya. So bila saya sayang seseorang tu, saya masak dengan orang tu. So saya sayang baik. By the way bang, saya just nak bagi tahu lah kan. Kita bawa makanan ni kita kena hati-hati lah sebab musim bertanding. Kyo tak pakai topi hari ni. Siapa pergi final? Guys, Ni tak pakai topi saya bawa ayam masak kicap untuk diorang sebab nak pergi final. Tahniah kat korang. Top 8 untuk penyampai baru era. So selain bertiga setiap hari Sabtu kita akan ada Abang Safi lah. Super Safi. Pukul berapa bang? 9 sampai 10. Kau tahu? Happy bang KL. Happy. Jangan cakap lah. This is my family. Sebenarnya itulah dia kekuatan era ni. Siapa kerja kat era kita memang anggap sebagai family. Jadi sebagai family QR. Saya nak tanya pada Abang Safi Salih lah. Nah, persoalan saya, kita tahu Abang Safi punya profession is pemain bola. Betul. Dan juga pengulas bola kan. So all about sports lah. So macam mana Abang Safi mungkin minggu yang pertama tu adapt diri Abang Safi menjadi seorang penyampai radio. Tidur studio Come on. Tidur kat studio, makan kat studio, semua kat studio. Tapi apa yang penting saya belajar daripada yang senior-senior ni untuk kita menyampaikan dekat radio. Memang satu perkara yang baru, bola ke radio untuk bercakap, Jauh. jauh sangat berbeza. Tapi jangan segan, jangan ni kita nak tanya kepada senior-senior. Kita Mana susah lagi bang? Skor gol ke jadi penyampai radio? Skor gol saya boleh pejam mata je. Alhamdulillah ni so far bila tengok komen-komen ni tak ada yang negatif. Itu satu, and alhamdulillah so far tak adalah dengar because of controversial, sebab benda-benda tu pun tak best juga. Tapi sebenarnya kita hidup ni memang kita tak akan dapat 100% pujian semata-mata. So bila ada dekat Radio Era ni, kita ambil yang positif so that kita boleh spread kindness, positivity. So kita jangan focus on the bad one lah. Saya setuju. Semenjak Bella dengan diorang bertiga, Bella pun dapat rasa macam lebih enjoy. Tak ada rasa macam tertekan. Tulis Bella kaki enjoy. Kena buat satu digital interview, tanya satu soalan saja. For example, Adeline nak tanya soalan kat Nabil, satu soalan saja. Buat video and then post dekat IG. By the way, saya nak tanya Pak Azad. Ini soalan saya first je lah. Macam mana Pak Azad kekal energy, I mean your character energetic tu kan, sampai hari ni? Tak pernah pecah? Malam sebelumnya bergaduh dengan isteri. Okay, last bang. Prediction malam ni, Malaysia lawan Nepal. Okay, memandangkan kita main dekat kita Bukit Jalil 3-0. Pak Azad ni suara dia memang energetik. Dari 10 km dah boleh dengar dah suara Pak Azad. 10 km dah dengar dah. Apa yang dah dia akan jadi? Okay, utama sekali bukan penyanyi. Sebab kita duduk ke laut nyanyi. Tengok kau nyanyi sendiri je. Kalau saya bukan penyanyi. Hi guys, good morning. Saya penyampai baru era, Syahid. And sekarang saya bersama Radin. Penyampai lama. Penyampai lama. Kita hanya diberi masa lebih kurang 8 minit saya tadi untuk rekod dan juga untuk buat video. 78%, sikit lagi. Nak finalize kan interview dengan Pak Azad tadi. And then walaupun dia macam tersangkut, tapi dia pandai main tu supaya nampak natural. Dia best sebab dia tahu Nabil punya lifestyle semua. Betul. So dia Caption kat headline tu dah okey dah, so orang nak tengok. Kalau interview orang, try jangan berpeluk tubuh. Betul? And kita tahu Pak Azad ni suara dia memang energetik. 10 km dah boleh dengar. Okay, show prep ni memang semua announcer kena buat setiap hari sebelum show diorang. So ini adalah show prep korang. Just imagine korang akan on air petang ni. Baik. Okay? Korang kena buat segmen sendiri ataupun handle satu segmen daripada pukul 4 sampai pukul 7 malam. And kita orang kena each hours 4, 5, 6, 7 kita orang kena buat
4 top set. So ada 12 top set. So korang tunggu untuk aktiviti masing-masing. Korang tunggu apa yang Akil akan buat, okey? Untuk pagi tadi warming up yang baik sebenarnya. Tapi yang ini dia memang perah from the scratch lah. Kalau biasanya dibagi topik, tapi hari ni tak bagi apa-apa. Kita lah cari topik, kita lah cari segmen, riff dan sebagainya. So I think mencabar untuk kita yang berada di skuad akhir ni. Ya. Kita orang fokus apa nak buat every talk set dari pukul 4, 5, 6 and 7. So mungkin semua orang ada idea yang lain. Kita tengok nanti macam mana. Banyak Camil dia bukan cikgu. Dia bukan cikgu tapi ini sangat mencabar ya, nak mencari topik, nak linkkan dengan next talk set pukul 5, pukul 4, 5, 6, 7. Ini susah nak tulis in points. Dia jadi complicated lah. So harap sempat lah by 1:30 kan guys? 1:30 siapkan semua. So far dah siap 1. Now lagi 3 timing. 5, 6 and 7. Sempena saya menang tas 5 dan 6 semalam, saya dapat kicap Masuri. So saya bangun pukul 5.45 pagi tadi untuk masakkan ayam masak kicap dan juga telur dadah dekat semua geng-geng PBE kita hari ni. Tunjuk sikit mana studio sikit. Kita ada telur dadah. Yang dia kata cantik tu. Yang dia kata cantik tapi saya tak nampak rupa pun. Cantik lah. Bentuk segitiga tu susah nak buat. Betul. Jadi kita ada ayam masak kicap. Bangun 5.45 pagi tadi atas patut. Itu love language saya lah sebenarnya. So bila saya sayang seseorang tu, saya masakkan orang tu. So saya sayang mereka. By the way bang, saya just nak bagi tahu lah kan. Kita bawa makanan ni kita kena hati-hati lah sebab musim bertanding. Betul rasa kicap Masuri. Sedap guys. Dia memang rasa orang masak pagi-pagi macam makcik jual lauk cedok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya faham sebab lelaki yang masak kan. Dan dia sedap sebab guna kicap Masuri. Yes. Kalau dia buat sendiri ni, tapi kalau dia buat kedai saya tak datang. Tak baik. Ya Allah. Sedap ke? Sedap. So mostly ada yang dah faham sikit pasal radio, ada yang dah faham konten, tapi ada lagi yang macam tak sure. Ada yang buat satu topik tu daripada pukul 4 sampai pukul 7 benda yang sama. So benda tu tak boleh lah sebab people will get bored, orang akan bosan. Tapi ada a few contestant yang memang dia tahu apa dia nak cakap, dia dah siap tulis dah. So which is dia based on challenge-challenge yang lepas dia tahu apa yang Era nak, apa style Era. Yo, what up? Anda bersama saya Akil Akasha macam biasa dalam Petang Era, guys. Bersama lagi pukul 6 petang Santai Era bersama saya Pak Cik Jali akan teman korang petang ni di Era Santai Petang Era. Assalamualaikum, halo. Bersama dengan Najah sekarang ni yang akan menemani korang daripada jam 4 petang sehingga 7 petang. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syahir yang akan menemani anda di segmen Petang Era di jam 4 hingga pukul 7 petang. Okey. Alright guys, let's Petang Era masih lagi bersama saya Ashraf. Kalau tadi kita dah bagi key dekat korang dah. Yang korang dah boleh call. Untuk apa? Itulah tu siapa suruh tak dengar tadi. Untuk giveaway tiket KRU. Masih lagi bersama saya Zira Azizi di segmen Petang Era. Okey, tadi Zira dah sharekan few tips untuk sesiapa nak pergi interview cabin crew dan Zira juga terima panggilan daripada 2 orang ex cabin crew. Korang buat talk set macam radio tapi introduce diri korang as pemenang penyampai baru Era. Saya pilih Syahir. Menang saya. So far pengalaman saya happy sangat-sangat dapat jumpa kawan-kawan and tas-tas yang diberi semuanya challenge yang sangat-sangat mencabar minda, guys. Saya yang akan menggantikan segmen Muna ni sebagai pemenang penyampai baru Era. Bila kita cakap kan, bila kau sana je kau ulang balik. Dia sana je ulang balik. Itu adalah benda yang paling penat bila korang jadi penyampai radio. Macam mana korang tahu saya merupakan juara penyampai baru Era. Dan pada malam yang pertama ini di segmen Malam Seram ini, kali pertama saya on air berada di sini bersama dengan anda semua. Nak bagi korang cerita-cerita terhangat, lagu-lagu yang trending pada masa ni. Saya first time ni duduk atas kerusi konti ni seorang-seorang ni. Ini adalah saya punya first time untuk menjadi
penyampai era. Selepas saya dah menang penyampai baru era hari Khamis yang lepas. Pemenang untuk cabaran hari ini, Syah. Dengan cabaran show prep dan juga on air secara spontan, Pemenangnya adalah Naja. Naja! Baik Naja. Akhirnya saya kat sini. Naja menang sebab dah lama 7 cabaran awak nantikan dan akhirnya Naja menjadi pemenang di cabaran ini. Kita umumkan terus peserta yang tersingkir untuk cabaran yang ke-7. Ingat, perjalanan jauh lagi. Anda dah buat yang terbaik. Anda tersingkir bukan makna anda tak bagus, tapi mungkin cabaran ini kita tak dapat berikan 100%. Jadi, peserta yang tersingkir untuk hari ini ialah Syahir. That's all for me. Thank you everyone. Thank you yang support saya. Thank you family, kawan-kawan.